membaca doa pada akhir salat setelah membaca tasyahud. Tasyahud adalah lebih utama daripada berzikir. Lepas baca tahiyat pula, mana molek berzikir. Contoh, habis innaka hamidum majid, contoh. Lepas tu kita pun kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, contoh. Mana besar pula banding dengan berdoa masa tu? Besar berdoa pula masa tu. Masa lepas innaka hamidum majid tu lebih besar dia berdoa. Tapi kalau ismayang berjamaah pula, Nabi kata besar tu berdoa masa lepas innaka hamidum majid masa at-tahiyat. Tapi tiba-tiba tu imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ada lebih doa bertiang kita assalamualaikum kata. Makna ikut tu imam tu lebih besar lagi. Macam sujud bagus, sujud lama bagus. Sujud lama ni bagus dalam semayang. Berdoa kepada Allah di waktu sujud, antara waktu yang paling dekat dengan Allah waktu sujud. Tapi tiba-tiba tu imam bangun baca tahiyat. Ni berlaku kadang-kadang ada orang yang sujud lama, tu imam bangun dah at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, ya sujud lagi. Memanglah asalnya sujud ni bagus, sujud lama ni bagus, tapi mu semayang berjamaah mungkin ikut tu imam lebih afdal lagi. Bahkan haram pula mungkin lama. Nabi sebut dalam hadis, innama ju'ilal imamu liyutamma bih, sesungguhnya dijadikan imam untuk diikuti. Sebab tu agama ni kalau kita campur molek, saya rasa sangat sebut wak jepuk dak kena gaul, dak sedap. Masih lajak dak jadi, dak masih dak bergarang dak jadi. Tak jadi. Bo bawang kena bubuh, nak wis sedap jepuk. Bo banyak lajak tak jadi. Orang berdakwah gitu juga, orang semayang gitu juga, orang berjuang gitu juga, orang baca Quran pun gitu. Tak boleh lebih. Dia berdakwah, dia berjuang Islam lah kita kata. Mungkin ingat Malaysia ni bukan negara kafir masa Mekah dulu, masa zaman Madinah Yasri dulu. Ini negara Islam dah. Maka perjuangan Islam dia tak boleh sama macam duk Mekah dulu. Lain. Masjid penuh dah, kerajaan dah Islam dah, sekolah agama dah ada dah, tabung haji dah ada dah, bank Islam dah ada, universiti Islam dah ada, pondok-pondok Islam dah ada, pondok-pondok tempat mengaji agama dah ada, masjid pula ada tu imam, ada tu bila, bayar elang pula, ada speaker pula, berdaun orang bang. Pas kita nak jual Islam, betul lah. Tapi kaedah mana mu nak jual? Kalau suasana dah ada gini. Kalau mu duduk di Amerika, lagu lain. Duduk di Thailand, lagu lain. Kalau duduk di di India, lagu lain. Kalau duduk di Gaza, lain pula di Gaza. Berjuang Islam situ, bawa senjata pula. Di sini ni perjuangan Islam ni, repoh perjuangan Islam. Orang nak gula ya ada repoh dia. Orang berjuang pun kena ada repoh. Antara repoh perjuangan Islam di Malaysia ni, ia kena letak ukhuwah. Ukhuwah Islamiah kena letak. Perpaduan umat kena letak. Akhlak mulia kena letak. Juang Islam main balah, main maki, main kata huduh, main label, main fitnah, habis jahanam. Jahanam maknanya. Nak semayang ada batas mayang ada batas. Orang baca Quran ada haram. Orang juang Islam, Nabi kata orang ni masuk neraka, ada. Sudah perang, orang ni berbangga, sahabat-sahabat suka tengok sahabat kawan-kawan dia mati syahid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari Nabi kata hak ni masuk syurga, hak ni masuk neraka. Ada juga orang masuk neraka. Itu Nabi ada cokok. Itu perang dengan orang kafir fisabilillah, bukan pilihan raya. Pilihan raya ni khilaf ulama. Pilihan raya orang kata haram ada. Kau ulama Saudi no dia kata haram. Khilaf ulama. Fardu kifayah bukan fardu ain. Hak Nabi pergi perang dulu fardu ain. Itu pun boleh masuk neraka maknanya. Dah repoh kena jaga.
Rukun semayang kena jaga. Rukun semayang. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, fawailul lil musallin, celaka orang semayang. Kalau kita fikir celaka orang semayang, orang baca Quran ada celaka. Kalau tidak baca dengan tajwid, tidak baca dengan makhraj yang betul, dia tak pergi mengaji, dia rajin baca, belajar dia tak ambuh, ataupun pandai molek dah, makhraj betul dah, dia ganggu orang baca, orang tidur pula, dia baca Quran ganggu orang. Kalau mujuang Islam mengganggu orang, mujuang Islam mungkin balah dengan orang, Allah cari nyakit lah, cari nyakit maknanya. Sepatutnya kena ajar dia, panggil rukun-rukun perjuangan Islam tu. Macam rukun semayang, ambil wuduk pun ada rukun dia. Pernah Nabi tengok ada sahabat tu, dia pakai simbah depan apa dia, kaki dia ambil semayang. Nabi kata wailun lil aqabi minan nar. Nabi kata celaka orang yang dia tidak menyempurnakan wuduk dia. Dia ambil nyebok air, dia basuh, dia pakai simbah depan. Buku lali tak kena. Wailun lil aqabi minan nar. Celaka tumit-tumit daripada api neraka. Kena qiyah habis tu. Orang berjuang kena qiyah, orang berdakwah kena qiyah, orang baca Quran kena qiyah, orang semayang kena qiyah, orang berwuduk kena qiyah. Semua kena qiyah. Dan ada dalil-dalil yang khas kadang-kadang. Maknanya tak boleh mudah. Tak boleh mudah. Nak buat kerja politik tak boleh mudah. Nak buat kerja dakwah tak boleh mudah. Nak buat juang Islam tak boleh mudah. Kena faham waqi', keutamaan, muwazanah. Syekh Qaradawi seketika melihat orang Islam berjuang di Pakistan, di India, di Turki, di Indonesia, di Malaysia, seluruh dunia. Tahun 70, 80 tulis dah buku Fiqhul Waqi', Fiqhu Aulawiyat. Tulis pula Al-Ghulu fit Takfir, melampau dalam menghukum orang. Bukan kritik orang-orang hak tak agama, kritik orang agama, kritik al-islamiyun. Golongan hak berjuang ni, dikira istilah dia golongan islamiyun. Kritik buku-buku dia tu, kritik. Bimbang takut rosak imej Islam, imej dakwah, imej perjuangan Islam, maknanya merosakkan perpaduan ummah